Dia macam ni. Kita kena faham PAS ni sendiri ya. Tadi saya baru berborak dengan orang yang bekas-bekas PAS tau. Yang tak ada dah keluar daripada PAS. Dulu orang kuat PAS. Kita cerita pasal tumbangnya Perlis, kita cerita pasal tumbangnya bakal tumbangnya yalah Perlis satu hal lah kan, tetapi PAS in general lah. So bila kita cerita, dia kata sebenarnya inilah yang mereka hadapi, PAS hadapi sejak 2015, sejak kematian ataupun apa orang kata yalah kematian Tuan Guru Nik Aziz. Selepas kematian Tuan Guru Nik Aziz, mereka merasai bagaimana pada masa itu PAS mula dikuasai oleh orang-orang yang tamak. PAS mula dikuasai oleh orang-orang yang kemaruk kuasa. PAS dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang mabuk kuasa. Yang pada masa itu mereka lepas kematian Tuan Guru Nik Aziz, mereka telah hilang arah punca perjuangan. Mereka telah hilang arah tuju apa yang mereka perjuangkan selama ini tentang Islam, tentang kebaikan, tentang amar ma'ruf nahi munkar, itu semua telah hilang, tuan-tuan. Sebaliknya, mereka lebih banyak bercerita tentang kuasa, kedudukan, gaji, pangkat, macam mana nak jadi kerajaan semata-mata. Memang objektif nak jadi kerajaan itu sebagai salah satu wasilah, satu kaedah bagaimana untuk nak menegakkan Islam menurut PAS. Tetapi orang-orang PAS ni selepas kematian Tuan Guru Nik Aziz dah tak melihat itu sebagai wasilah, tetapi itulah matlamat. Itulah matlamat yang hendak dicapai, iaitu jawatan, kedudukan, pangkat, projek, itu yang mereka nak capai. Dan lebih utama lagi, apabila mereka pada waktu itu selesai sebaik saja kematian Tuan Guru Nik Aziz, berpecah dengan Pakatan Rakyat, mereka pada masa itu kata kita kena bergabung dengan UMNO. Dia khianati amanat, dia khianati perjuangan dengan Pakatan Rakyat yang terbentuk dengan baik pada waktu itu, dan akhirnya golongan ini mula berbincang untuk nak bersama dengan UMNO. Dah sebelum itu nak perbincangan nak bersama dengan UMNO, tetapi dia hanya datang kemudian setelah kematian Tuan Guru Nik Aziz. So kumpulan-kumpulan yang kawan yang saya cerita, yang bercerita dengan saya ini, mereka semua kemudian keluar daripada PAS, membentuk amanah pada waktu itu. Jadi mereka dimakilah munafik haraki lah, mereka yang mufarakah daripada jamaah lah, mereka yang apa orang kata fasik lah, mereka yang sampai ke peringkat menjadi kafir kerana kononnya meninggalkan perjuangan Islam. Tetapi macam saya kata, kononnya perjuangan Islam itu hanyalah apa orang kata modal yang digunakan bagi tujuan untuk nak mengikat ahli-ahli supaya rasa bersalah kalau keluar daripada parti. That's what happened. Itu yang berlaku. So as time goes by, kita dapati lah mula-mula pengkhianat akan dikhianati. 2015 tu mereka sudah mula mengkhianati perjuangan mereka sendiri. Mereka buang golongan-golongan, mereka panggil Anwar Rinas, J-Bond, golongan profesional ini. Dan mereka mula apa orang kata memandang sepi kepada mereka dan menganggap bahawa mereka itu tidak sebahagian daripada perjuangan. Lepas itu mereka pun mula-mula bergabung dengan mula-mula tak bergabung dengan sesiapa lah, bergabung dengan UMNO lah pada peringkat awal dia kan, nak bergabung dengan UMNO. Baru saja nak bergabung dengan UMNO, tuan-tuan, masuk 2016, 17, masuk 2018, akhirnya mereka tumbang kan, akhirnya mereka tumbang kan. Bukan setakat mereka tumbang, kita kata tak jadi UMNO tak jadi kerajaan, tumbang juga. PAS pun tak jadi kerajaan. Mereka yang dihalau pada waktu itu daripada PAS masuk ke amanah, membentuk amanah, mereka inilah yang membentuk kerajaan kan. Mereka ini betul. Jadi PAS semakin jaki dan semakin dengki. Orang yang kita halau, orang yang kita buang dahulu, orang yang kita ketepikan, orang yang kita pijak, mereka yang jadi kerajaan. So kita kena buat sesuatu. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena tebuk atap. Pada waktu itu perkiraan PAS ialah dengan menebuk atap. Mereka mula berbincang untuk menebuk atap dengan UMNO, dan pada 2020 termeterilah agenda penebukan atap itu penuh tragis dan penuh dengan drama, dan akhirnya kerajaan pada waktu tumbang. Pengkhianatan buat kali kedua berlaku, dibuat oleh orang yang membawa bendera dan panji Islam. Sekali lagi, agama kita di-hijack, tuan-tuan. Mereka gunakan nama agama untuk kepentingan peribadi mereka sendiri. Jijik perbuatan itu, jijik perbuatan tersebut, tuan-tuan. So mereka jadi kerajaan selama beberapa tahun. Mereka bersama dengan UMNO pada tahun 2020 membentuk kerajaan. Tetapi UMNO tak jadi kerajaan. UMNO tak jadi kerajaan, tetapi UMNO tak jadi pemerintah. Yang jadi pemerintah adalah Bersatu.
Mereka mula mengalihkan wajah mereka daripada UMNO yang pada awalnya mereka pandang sebagai gadis jelita. Akhirnya setelah hilang dan pudar segala-galanya, mereka telah memandang gadis jelita yang lain bernama Bersatu. Pada masa itu Bersatu menjadi kerajaan. Jadi Perdana Menteri, diangkatlah menteri ini, diangkatlah menteri itu, diangkatlah orang ini, diangkatlah orang itu menjadi menteri, bagilah jawatan, pelbagai jawatan, 70 lebih jawatan menteri dan timbalan menteri, dan menteri Timur Tengah yang tak tahu apa jawatan dia, apa tanggungjawab dan kerja dia, dilantik pada waktu demi gaji, demi kedudukan, demi memastikan mereka tidak melompat. Kan? Mereka khianat UMNO. Setelah mereka khianat rakan mereka sendiri 2015, 2020 mereka khianat, 21 mereka khianat UMNO. Dan bila pilihan raya negeri Melaka, pilihan raya negeri Sarawak tak nampak sangat, tetapi negeri Johor, dua negeri ini nampak pengkhianatan yang amat besar dibuat oleh PAS. Siapa yang buat, tuan-tuan? Siapa yang buat? PAS. Kepada siapa? UMNO. Yang sebelum itu mereka khianat, mereka tikam belakang rakan mereka PKR, mereka tikam belakang rakan mereka dalam PAS sehingga menjadi amanah semata-mata nak bersama dengan UMNO. Setelah membentuk kerajaan dengan UMNO pada tahun 2020, kerana cantiknya jawatan Presiden Perdana Menteri Bersatu itu, mereka sanggup tikam belakang UMNO pada waktu itu. Sanggup tikam belakang UMNO demi kerana itu kononnya, walaupun ada mufakat nasional lah apa dan sebagainya, mereka tinggalkan mufakat nasional, membentuk Perikatan Nasional. Dia bentuk mufakat nasional pada waktu itu. Ingat sebelum 2020 membentukkan mufakat nasional, mereka bergabung kononnya untuk Melayu Islam. 2020 tertubuhnya kerajaan Melayu Islam. Tapi apa jadi kerajaan Melayu Islam, tuan-tuan? Adakah menjadi semakin kuat? Adakah kerajaan Melayu Islam itu tumbang pada tahun 2020 kerana kerajaan Melayu Islam itu tidak kuat? Tak, mereka tetap kekal menjadi kerajaan Melayu Islam, kerajaan yang majoritinya orang Melayu Islam, tetapi mereka bergaduh sesama sendiri. Tonton, ingat tak ingat apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di Johor? Siapa yang bertembung dengan siapa? Adakah kerajaan Melayu Islam pada masa itu terdiri daripada PAS, Barisan Nasional UMNO dan juga Bersatu itu mereka bergabung dan bersatu? Tidak, mereka bertembung sesama sendiri. Mereka bertembung sesama sendiri, bergaduh sesama sendiri. Bergaduh sesama sendiri. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia akhirnya pergi meludah muka UMNO dan nak bersama dengan Bersatu. Pengkhianatan kali kedua. Pengkhianatan kali kedua ni, tuan-tuan. Nah, menariknya UMNO telah disisihkan, UMNO dipijak-pijak, UMNO dimaki, UMNO dicela. Apa yang berlaku? Mereka membentuk kerajaan, masuk pilihan raya negeri Melaka, kalah teruk, tinggal 2 kursi. Masuk pilihan raya negeri Johor, kalah teruk, BN UMNO tetap menang. Akhirnya berlaku PRU, Bersatu kalah, PAS kalah. UMNO membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. The rest is history. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Apa yang berlaku dekat Perlis? Ada 4 negeri yang mana PAS menang. 3 ni dipegang oleh orang PAS lah, tak dapat dinafikan, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Tetapi satu masa itu saya ingat, masa pembentukan awal Perlis, Bersatu mengatakan mereka nak menteri besar itu dilantik di kalangan orang Bersatu. Memang betul, kalau ikut kerusi itu PAS memang majoriti, tetapi PAS dah ada 3 kerusi, 3 negeri yang mereka pegang. Kenapa tak bagi Bersatu pegang di Perlis? So adalah lebih baik kalau Bersatu pegang di Perlis, dengan Bersatu ada 5 kerusi, 5 kerusi Bersatu, 9 kerusi PAS dan 1 kerusi Pakatan Harapan. Betul, majoritinya PAS, tetapi bagilah Bersatu 1 negeri untuk diperintah. PAS tak nak. PAS kata, tidak, tak mungkin kita akan bagi kepada Bersatu. Kerana apa? Kerana again, perjuangannya adalah untuk kuasa. Perjuangannya adalah untuk kuasa. Sehingga ada skandal anak menteri besar PAS terhadap rasuah. Siapa kata PAS tak ada rasuah, tuan-tuan? Siapa kata PAS tak ada rasuah? Tuan-tuan ingat tak kes kelab bola sepak Kedah tu? Siapa kata PAS tak ada rasuah? Kan? Tuan-tuan ingat tak tanah di Terengganu? Siapa kata PAS tak ada rasuah? Kuasa ni mengubah orang, tuan-tuan.
Kuasa ni mengubah orang. Bukan serban atau jubah itu boleh menyelamatkan kamu, tetapi iman di dalam dada tu, kan? Iman dan keyakinan terhadap prinsip itu sama ada boleh menyelamatkan kamu ke tidak. PAS saya lihat bukanlah satu parti yang ada prinsip tersebut. Setelah kematian Tuan Guru ni Aziz, saya tak nampak ada prinsip tersebut. Saya nampak mereka terlalu jauh menyimpang daripada prinsip perjuangan Islam yang sebenar. Mereka sudah menjadi satu parti yang haloba dan tamak dengan kuasa. Tamak dengan kuasa. So apa yang berlaku tuan-tuan? Kunut nazilah dibacakan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya jatuh dan tumbanglah kerajaan ini. Gegak gempitalah takbir dan gegak gempitalah doa dan kunut nazilah, kunut laknat, semua tumbang kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya Allah SWT, Rasulullah SAW menyebut dalam satu hadis, sekiranya kunut ataupun doa laknat itu ditujukan kepada seorang muslim yang lain, kalau dia tidak melakukan laknat tersebut, maka laknat itu akan jatuh kepada orang yang mendoakannya. Tuan-tuan, laknat itu sudah jatuh kepada PAS sekarang. Laknat itu sekarang ini sudah jatuh kepada kerajaan yang dipimpin oleh parti, konon-kononnya parti Islam, tapi Islam tak pernah hajar macam itu, tuan-tuan. Sebab itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Sekali saya kata Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Kita tak perlu jadi ahli PAS pun untuk masuk syurga. Kita tak perlu jadi ahli PAS pun untuk nak membawa Islam dan agama kita tertegak di bumi Islam, di bumi Malaysia ini. Tak perlu, tuan-tuan. Bukan satu kewajipan pun. Tidak ada kewajipan pun. Sama ada wajib fardu ain ke, sama ada fardu kifayah ke, untuk menyertai PAS untuk nak membawa dan menegakkan agama kita. Tak perlu semua tu. Buktinya tuan-tuan, kita kata akhirnya jatuh tumbang kerajaan Perlis.